Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk kalau tiba-tiba mesin basuh anda tiba-tiba tak hidup. Kan on tak hidup. Kita nak pastikan kenapa dia tak hidup. Kita cabut dulu dia punya supply. Lepas tu kita buka. Cara buka dia kat sini. Klik dia. Ini satu lagi. Kita buka skru dalam ni. Satu lagi sebelah sini. Kita buka. Terus macam ni ya. Okey. Tapi kita kena pakai meter. Pakai meter untuk pastikan gaya lush dan neutral dia. Okey, ada bunyi buzzer lah. Sekarang kita ambil neutral. Dia punya board. Dia board. Okey, lush dia yang hitam ni. Okey, kita try masuk api. Kita masuk supply api, tengok. Kalau dekat sini api dia masuk 240, maknanya board dia yang rosak. Okey. Okey, saya on eh. Okey, saya on. 240. Okey, sekarang ni bermaknanya board dia yang rosak. Tapi Okey. Sekarang ni bermakna board dia yang rosak. Tu cara nak tengok board rosak ataupun tak. Okey, kalau ilmu ni bermanfaat, like, komen dan share. Okey, terima kasih.